Hai ibu-ibu dan bakal ibu semua, selamat datang ke podcast kami yang akan berkongsi tentang imunisasi TDAP, perlindungan penuh kasih daripada mama untuk bayi. Bersama kita hari ini adalah Profesor Datuk Dr. Zulkifli Ismail yang merupakan pakar perunding pediatrik dan juga pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Program Immunize for Life IFL. Dan sebelahnya pula merupakan Profesor Dr. Jamia Hassan, pakar perunding obstetrik dan gynecologist dan pakar feto maternal daripada UiTM Shah Alam. Profesor Jamia juga merupakan pengerusi bagi Maternal Immunizations Guidelines dan juga mantan Presiden Persatuan Perinatal Malaysia. Kalau kita lihat sebenarnya Profesor, sihat kedua-duanya Datuk? Ya. Alhamdulillah. Kalau kita tengok hari ini berseri-seri dengan baju kebayanya Datuk daripada hospitalnya busy dengan pasien-pasien yang ada tu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang agak berkenaan dengan untuk membuka mata orang di luar sana. Kalau kita lihat kepada bakal ibu di luar sana, ingatlah bahawa vaksin ini kalau kita lihat mampu orang kata nak mencapai peace of mind mungkin kepada kedua ibu bapa. Tapi berbalik kepada ibu, kalau kita lihat pada Mei 2025, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebenarnya Datuk telah mula memberikan imunisasi TDAP kepada ibu-ibu yang mengandung. Dan mungkin Datuk Zulkifli boleh jelaskan dengan lebih lanjut mengenai inisiatif ini, termasuk bagaimana ia dilaksanakan dan apa yang bakal ibu perlu tahu. Ya, betul. Terima kasih. Betul, Kementerian Kesihatan baru mula berikan vaksin TDAP ni kepada semua ibu di klinik kesihatan. Dan untuk mereka yang dalam kehamilan 28 hingga 32 minggu, mereka boleh dapat secara percuma. Hanya mesti register saja, dan TDAP tu diberi bagi tiap-tiap kehamilan. Beri satu dos setiap kehamilan. Mungkin kalau kita nak tahu sejak bila adanya TDAP, saya tak pernah dengar ke, mungkin orang di luar sana tak pernah orang kata mendengar berkenaan dengan imunisasi TDAP. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit. Boleh. TDAP tu dah lama dah sebenarnya diberi, tapi di negara lain. Dan di sini pada mula-mula tu di pihak swasta telah memberi kepada ibu dan juga kepada orang dewasa. Tapi di Kementerian Kesihatan baru ni mula tahun lepas, berarti bulan ni dia baru mula beri kepada semua ibu. Jadi itu yang penting kita beritahu sekarang. Saya tak ada baby lagi sekarang ni, mungkin lepas ni bolehlah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya kepada Profesor Dr. Jamia Hassan. Profesor, kalau berkenaan dengan waktu yang disarankan untuk vaksin TDAP ni ketika hamil kan. Jadi kita difahamkan ia biasanya diberikan antara minggu ke-28 hingga ke-32 minggu. Doktor, adakah terdapat sedikit kelonggaran dalam tempoh ini? Bolehkah ibu menerima vaksin TDAP lebih awal daripada 28 minggu ataupun melepasi 32 minggu seterusnya? Terima kasih soalan yang sangat penting tu. Vaksin TDAP ni boleh diberi awal. Kajian telah menunjukkan ia selamat, boleh diberi awal. Seawal lebih pada 16 minggu. Oh, awal. Kalau kita tengok di negara luar, di negara Europe ataupun United Kingdom, dia diberi sama ada 16 atau 20 minggu sampai ke 36 minggu. Di Kementerian Kesihatan, dia diberi daripada 28 ke 32 minggu. Bukan sebabnya dia tak boleh beri awal dari segi polisi. Jadi kalau mereka pergi ke Kementerian Kesihatan, dia akan diberi di antara 28 ke 32 minggu lah. Tapi sebenarnya dia boleh diberikan lebih awal lagi, dan dia selamat, dia masih akan menunjukkan efikasi yang sama. Okey. Soalan seterusnya, mungkin doktor ataupun Datuk lah. Kalau kita tahu ramai bakal ibu hari ini memilih untuk mendapatkan rawatan alternatif ataupun di fasiliti swasta misalnya. Mungkin disebabkan faktor-faktor masa dan sebagainya. Namun apabila melibatkan vaksin seperti TDAP ini, Datuk, sering timbul kekeliruan tentang akses dalam sistem kesihatan awam. Dan bolehkah doktor ataupun Datuk jelaskan sama ada ibu yang mendapatkan rawatan di fasiliti swasta masih boleh menerima imunisasi TDAP ini ataupun bagaimana? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Saya fikir Kementerian Kesihatan terbuka berkenaan ini, dan mereka boleh juga beri TDAP kepada mereka mendapat rawatan di hospital swasta ataupun klinik swasta. Mereka hanya perlu register dan lepas tu mintakan untuk mendapat tu, beritahu mereka punya
kehamilan beberapa bulan, beberapa minggu dan mereka boleh datang. Tak ada Untuk masalah. prosedur dia memang sangat mudah lah untuk just memaklumkan Tak ada sajalah. masalah. Dia boleh online juga Oh, daripada MySejahtera tu, ataupun dia online, ataupun dia boleh buatkan appointment direct dengan klinik kesihatan. Okey, kita berbalik Tapi dia dengan macam kena buka buku juga lah. Yang orang panggil buku pink. kuping tu wajib lah sebab somehow kadang-kadang kita nak mengelakkan kuping, kita pergi swasta. Tapi kalau saya pernah ada pengalaman pergi klinik swasta tak ada buka buku kuping, marah government sebab dia wajib kalau untuk kepada ibu-ibu di luar sana. Itulah antara satu prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, KKM especially, supaya adanya buku kuping supaya mereka boleh orang kata menyemak berkenaan dengan perkembangan bayi kita lah. Dan mungkin kalau kita lihat tadi, saya sambungkan dengan apa yang Datuk kata tadi berkenaan dengan isu orang kata pergi ke swasta. Adakah kalau kita pergi ke swasta, Profesor, pergi ke swasta kemudian nak buat awal sebab kita swasta berbayar kan, adakah ianya dibenarkan ataupun tidak boleh sebab ikut prosedur Malaysia tak boleh? Dia bukan tak boleh. Kalau kita mengikutkan guideline, consensus guideline yang telah kita keluarkan pada 2024 bawah UJSM Society, kita katakan vaksin tidak boleh diberi daripada 16 minggu ke 36 minggu. Tapi kalau kita tengok CDC, dia kata daripada 27 minggu ke 36 minggu. Dan di Singapura pun sama, 16 minggu ke 36 minggu. Jadi dia boleh diberi awal. Jadi kalau dia pergi ke Kementerian Kesihatan, memang tidak diberi awal. Sebab itu polisi dia akan kata kita akan beri sewaktu 28-32 minggu. Tapi kalau dia nak dapat awal di swasta, boleh saja. Di mana-mana pun dia boleh dapat klinik swasta ataupun di hospital universiti. Seperti di UiTM, kita beri juga imunisasi vaksin Tdap ni. Sama je dengan Kita swasta. sebut berkenaan dengan swasta. Kalau kita sekarang kita tahu apa-apa untuk appointment di government perlu adanya MySejahtera. Betul Datuk? Dan adakah untuk mendapatkan vaksinasi Tdap ini perlu melalui MySejahtera tersebut ataupun bagaimana langkah dan cara yang perlu dilaksanakan? Mereka boleh go through MySejahtera, tapi dia boleh juga pergi mendapatkan appointment tu telefon ke ataupun pergi ke sana lah, ke klinik kesihatan tu. Dia bergantung kepada hospital ataupun Dia klinik kan? kesihatan ibu dan anak lah yang dia melihat ibu dan anak. Klinik mengandung Selalunya dia katakan. ada tiap-tiap kawasan tu ada klinik kesihatan ni kan. Ya. So dia pergi ke klinik kesihatan berdekatan tu dan buatkan appointment. Dan senang je. Alright. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, Profesor, saya rasa ramai ibu di luar sana yang ingin memahami asasnya terlebih dahulu. Jadi adakah Profesor boleh jelaskan apakah imunisasi Tdap dan mengapa ia penting terutamanya semasa dalam tempoh kehamilan ni? Tdap tu adalah T itu tetanus, D itu diphtheria, P itu adalah AP itu adalah pertussis. Dia atau batuk kokol lah. So dia vaksin Tdap ni bila kita beri pada ibu mengandung, dia akan menjana antibody dan boleh melindungi bayi sewaktu kelahiran lagi, dan untuk 2-3 bulan yang pertama sampai 6 bulan pun masih mempunyai efikasi dia untuk melindungi daripada penyakit-penyakit yang serius tadi. Terutama sekali batuk kokol tu lah. Tapi dia boleh melindungi dengan tetanus tu, diphtheria dan batuk kokol, which is pertussis. So itu sangat penting untuk ibu mendapatkan vaksin ni sebab ibu yang boleh melindungi bayi immediately sewaktu kelahiran dan sampai ia boleh mendapatkan imunisasi dia sendiri. Okey, baik. Terima kasih, Profesor. Datuk Dr. Zulkifli, kalau kita lihat pada pandangan Datuk, mengapa pihak Kementerian Kesihatan KKM memutuskan untuk memperkenalkan atau mempergiatkan imunisasi ini pada waktu sekarang, dan adakah disebabkan data terkini, peningkatan kes, contohnya saranan global atau faktor kesihatan awam lain yang menjadikan isu ini sesuai untuk dilaksanakan? Sebab kalau kita lihat ialah adanya saranan-saranan yang memerlukan untuk mendapatkan imunisasi Tdap ini. Datuk. Terima kasih. Macam Prof. Jamiah kata tadi, Tdap tu tiga penyakit ya. Tapi daripada tiga tu, yang penyakit pertussis tu ataupun batuk kokol tu yang telah meningkat sangat dalam tahun 2011 daripada data Kementerian Kesihatan ya. Mereka telah mendapati dalam lebih kurang 248 kes pertussis yang direkodkan. Tapi dalam tahun 2023 dah 1,200 lebih kes. Jadi ini mereka telah menampak peningkatan
kes-kes batuk kokol ni, dan kebanyakan lebih daripada 50% tu adalah daripada pada umur kurang daripada 5 bulan. Jadi ini kalau kita nak beri perlindungan, kita perlu beri perlindungan tu sebelum bayi tu lahir, ataupun masa lahir je dah ada protection tu.